Aku risau lah nak puasa ni. Kenapa risau pula? Sebab aku ada gastrik. Salah tu sebenarnya. Ramai yang takut nak puasa sebab ada gastrik ke anxiety. Tapi kalau dibuat dengan betul, sebenarnya puasa tu boleh jadi terapi tau. Sebenarnya bila kita puasa ni, kita beri rehat pada sistem pencernaan kita. Contoh macam usus, hati, perut, semua dapat rehat dan dapat masa untuk pulih. Tahu tak, bila perut tu rehat, asid pun kurang. Bila asid pun kurang, pedik ulu hati dan reflux pun lebih terkawal. Puasa juga akan mengaktifkan proses pemulihan di mana badan kita akan buang sel-sel yang rosak dan ganti dengan sel-sel baru. Jadi bila lapisan perut pun akan lebih cepat sembuh. Selain daripada itu, puasa juga boleh bantu dari segi berat badan dan tabiat makan. Apabila kita puasa dengan konsisten, berat badan akan turun dan tekanan pada perut pun akan semakin berkurang. Kita juga akan belajar elak makan berlebihan dan kurangkan nafsu makan sebab apa, dia adalah salah satu punca gastrik ataupun GERD. Sebenarnya banyak lagi saya nak share tapi saya takutlah nanti jadi panjang videonya. Kalau korang nak part 2, komen nak part 2 dan jangan lupa share video ni dekat ramai lagi orang. Kita sama-sama ikhtiar.